باسمك اللهم ندعو في غدو ورواه لك منا كل حمد في مساء وصباح. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Segala ilmu bermula dengan membaca. Dari huruf menjadi ayat, dari ayat menjadi kalam. Kalam Allah yang menjadi panduan hidup seluruh umat manusia. Al-Quran penawar hati, cahaya yang tidak pernah padam, yang membimbing manusia menuju jalan kebenaran. Di sebalik setiap bacaan yang fasih, ada tangan seorang guru yang sabar membimbing. Setiap huruf yang diajar, setiap tajwid yang diperbetul, menjadi amal jariah yang tidak akan putus pahalanya. Mereka bukan sekadar mengajar membaca, tetapi menanam cinta terhadap kalam Allah di hati anak didik mereka. Dari sinilah lahirnya generasi yang mengenal erti Iqra, yang membaca bukan sekadar dengan mata, tetapi dengan hati yang tunduk kepada Ilahi. Setelah bertadarus, tangan-tangan kecil ini menyalami guru dengan penuh adab dan hormat. Ilmu yang diberi bukan sekadar bacaan, tetapi nur yang meruntun jiwa menuju kebaikan. Semoga setiap sentuhan tangan itu menjadi saksi kasih seorang murid kepada gurunya dan kasih seorang guru yang mengajar dengan penuh keikhlasan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما. Hanya di atas kejayaan khatam Al-Quran, semoga setiap ayat yang dibaca menjadi cahaya dalam kehidupan seharian dan mengukuhkan iman serta membimbing ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskan membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran agar ia menjadi teman setia dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kami sudah khatam Al-Quran.
Ingat, jangan lupa baca Al-Quran selalu. Dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi lebih tenang dan mendapat keberkatan dalam hidup. Kalau begitu, kami nak baca Al-Quran selalulah. Terima kasih guru-guru Sekolah Kebangsaan Merbau.